Nak sini. Yang ni agak muncung ni. Yang nak saya potong dulu. Masuk juga. Pada tu ni ding hak kan. Ding hak ni yang dia. Kena hilang dia. Kau jagoan lagi. Jagoan barak lagi kau libang. Kau ni kai telang ni. Ding tak ni. Salin dulu dah. Pagi join. Nak kaitan we tu. Oh, dah nak haji tu tu dah. Bos dah haji tu sunong untuk kau ni. Tapi itu dah paituk buat well. Tapi hati dah me dah hukit me dah le me. Dia tak anak bak. Zaman lam dok di mana nak anak. Oh. Susah pakai hal dia bak. Inilah yang dipanggil anyaman gila. Okey, anyaman ini bukan semua orang boleh buat, mampu buat. Hanya orang tertentu saja, hanya orang yang mudah faham saja yang mampu buat. Kalau siapa yang tidak mampu, dia boleh mengakibatkan gila lah. Di anyaman ini dia sangat rumit. Kalau nak belajar, dia kena pemahaman tu mudah faham. Setiap yang dia ajar dia mudah dapat, mudah tangkap, baru boleh buat anyaman gila ni. Kalau tidak, dia boleh membuat tekanan mental menjadi gila. Sebab itu anyaman ni dikelas sebagai anyaman gila. Jadi bukan semudah lah. Orang yang tertentu saja, orang yang mudah tangkap saja yang boleh belajar. Again.